Pagi ini sebagian besarnya mula kerja setelah penuh dengan lemang dan ketupat. Ada juga sambutan-sambutan yang diteruskan dan kadang-kadang ada juga mencetuskan kontroversi bila disebutkan Aidilfitri itu hanya satu hari. Tetapi saya fikir kita sambut ini semangat Aidilfitri yang lalu, bukanlah Aidilfitri hari ini. Keduanya silaturahim, ya, maknanya maaf-maafan di kalangan sahabat, faslahu baina akhawaikum, itu biasa dalam tradisi Islam dengan niat begitu. Kerana saya tengok sambutan Aidilfitri mulai jadi kontroversi tu, JAKIM kena tolong jelaskanlah, ya. Bila jabatan atau kementerian sambut bukanlah maknanya menambah ibadah atau menambah sunnah, tidak. Dia hanya menambah soal tradisi dan budaya untuk mengikat silaturahim, panggil sahabat sandai, sanak saudara, rasakan makan tu agak terkawal. Sederhana. Baik. Semalam saya jelaskan panjang keputusan mesyuarat khas jawatankuasa menangani pengumuman tarif oleh Presiden Donald Trump yang juga dihadiri oleh seluruh jemaah menteri. Kita tidak boleh pandang ringan, walaupun kita tahu ini suatu yang agak aneh sebab di antara negara yang paling kuat mendukung semangat perdagangan bebas, penubuhan WTO dan GATT sebelumnya adalah negara-negara kaya, termasuk dan utamanya Amerika Syarikat. Tetapi keadaan berubah. Sebab itu saya kata pasca normal, post normal times ni kadang-kadang melihat beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang tidak terjangka. Ini termasuk pengumuman tarif dengan asas yang sangat lemah, umpamanya, ya. Kaedah penentuan tarif yang diputuskan itu dengan asas yang dipertikai, ya. Kerana beberapa negara yang disebut itu termasuk, tak salah saya, pulau-pulau yang hanya diduduki oleh penguins. Itu maknanya mungkin belum benar teliti. Tapi bagi sebagian negara, tentunya sebahagian kita mahu ambil keputusan yang agak terlalu keras. Tapi kebijaksanaan rakan-rakan jemaah menteri ialah untuk pertamanya menentukan apa yang diputuskan secara terperinci. Kerana kenyataan itu umum, ya. Dan ruang untuk perbincangan dan perundingan masih ada. Keduanya ada juga beberapa pengecualian yang kita nak pastikan itu dulu. Jadi mungkin kita ambil jalur yang agak sederhana. Kemudian tugas saya, Kementerian Luar dan menteri-menteri yang terkait untuk menghubungi rakan-rakan kita ASEAN supaya ada pendirian negara masing-masing, dan di samping itu kita berdiri tegap sebagai suatu kelompok yang besar, ya. Kerana ASEAN ini, ya, jumlah penduduk 640 juta, kekuatan ekonomi di antara yang utama juga di dunia. Kalau digabungkan keseluruhannya, rantau ini agak paling aman, di antara paling aman di dunia, dan rantau yang memacu pertumbuhan yang pesat dan meyakinkan di dunia. Jadi kita memanfaatkan. Di semalam Presiden Prabowo datang sekejap hanya untuk makan malam, silaturahim, semangat Aidilfitri, kata dia. Dan kita ambil kesempatan lagi bincang soal ini, tentu Gaza, ya, Myanmar. Ini hubungan antarabangsa begitu, ya. Saya juga dapat bincang panjang dengan Perdana Menteri Vietnam yang sebelum itu menghubungi semua Filipina, Brunei, Laos, Thailand, untuk menyatakan kita ada pendirian masing-masing
tetapi kita gunakan kekuatan hubungan untuk diselaraskan supaya ASEAN sebagai satu kelompok berdiri tegap dan mengemukakan pandangan yang menunjukkan ada kesepakatan. Jadi kita basis untuk perundingan itu lebih kukuh. Hari Khamis ini Menteri MITI Tunku Zafrul akan menjelaskan pertemuan dengan Menteri-Menteri Perdagangan, Pelaburan dan Ekonomi juga untuk merangka menetapkan pendirian yang sama supaya dapat menghubungi rakan sejawat mereka dan rakan-rakan lain yang boleh bantu. Ini yang kita lakukan. Cuma di kalangan kita apa kesan dia? Maknanya kita harus lebih siap siaga. Dari segi fundamentals ekonomi kita jauh lebih baik. Angka-angka yang diumumkan sebelum ini lebih meyakinkan. Tetapi ada beberapa perkembangan yang luar daripada jangkaan yang kita sebut juga unpredictability, dan ini termasuk pengenaan tarif. Berapa ekspor kita ke Amerika? Itu tinggi. Berapa ekspor semiconductor kita ke Amerika? Semiconductor saja yang mungkin mencecah $100 billion. Itu 65% daripada seluruh pengeluaran semiconductor. Ya. Hubungan dagang, pelaburan Amerika itu masih di antara yang tertinggi. Nombor 1 bersaing dengan negara China dan baru-baru ini Jerman kerana kemasukan Infineon. Ini menyebabkan kita harus mengambil kira kemungkinan. Kerana kita tidak mahu apa-apa langkah atau kebijakan ekonomi yang akan mendera rakyat, pekerjaan mereka, terhadap kehidupan mereka. Yang ini yang menjadi yang paling memuskilkan dan meragukan kita. Jadi kalangan kita, bantulah dengan tahap kecekapan kita, kesungguhan kerja kita, penjimatan kita, supaya kita lebih kuat untuk menangani masalah sekiranya berlaku. Nampaknya keadaan itu belum menentu kerana kemerosotan atau kejatuhan bursa, saham, komoditi, perdagangan di Amerika itu menjunam di antara yang paling parah dalam sejarah mutakhir ini. Ada yang menjangka sekitar $4 trilion Amerika yang hilang dalam pasaran. Ada yang baca lebih sedikit atau kurang sikit. Tapi pokoknya bertriliun yang hilang. Itu tentunya mempengaruhi keputusan mereka. Mudah-mudahan dapat dirundingkan dengan cara yang lebih baik. Baik, untuk kita ni penting kita teliti ya, soal yang dipimpin oleh KSN, KPPA umpamanya. Bagaimana kita urus di bidang kita masing-masing. Kami dalam Jemaah Menteri, bidang kami, saudara di pejabat awam, untuk mencari jalan supaya perubahan-perubahan reform yang kita anjurkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi jangan pandang ringan dan remeh. Ya. Masih ada kecuaian, masih ada ketirisan, masih ada laporan-laporan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Jadi pimpinan di jabatan, kementerian, waspadalah. Ya. Hasrat kita ini menyelamatkan bangsa dan memastikan negara ini terangkat kedudukan dia. Di antara isu yang terkait ialah masalah kita seharusnya bicara soal ini. Bagaimana sebagai negara bina satu kesatuan, fokus dalam semangat madani ini dengan kekuatan akidah dan akhlak, nilai, dasar dan kebijakan fiskal dan ekonomi umumnya untuk mengangkat diri kita. Tapi perbincangan ini nampak tidak begitu menarik. Padahal itu faktor yang boleh menyelamatkan kita.
AI, transformasi digital untuk anak-anak kita itu untuk menentukan kita ini lebih cekap, lebih selamat, lebih maju. Hal-hal ini harus kita renungkan. Dia AI untuk rakyat yang kita tekankan. Sama ada berhasil atau tidak itu terserah bagi kita semua. Kerana kita kadang-kadang terlalu diheret mengenai utamanya media sosial dan media kerana mereka suka sensasi. Jadi hal-hal yang kecil yang boleh kita tangani dengan baik dijadikan besar. Seolah-olah perang akan berlaku. Soal kuil perang. Soal belon perang. Padahal boleh kita atasi dengan baik. Ya. Jadi kalau sebab itu saya ingin mensyurkan, ya, jangan berikan ruang. Karena setengah orang dia bebal ini dan dia tidak fikir kepentingan umum. Semuanya mau dipolitikkan. Semuanya mesti dengan cara menghukum. Ya. Tak setuju dengan kita semuanya kafir dan munafik. Semuanya jahat belaka. Tak boleh begitu. Negara ini negara yang memang betul asasnya tunggaknya Melayu. Bukan sahaja tunggaknya dijamin dalam perlembagaan. Dengan kedudukan kerajaan Madani dan Majlis Raja-Raja. Tidak boleh dimungkiri kenyataan ini. Tetapi tidak bermakna kita harus sentiasa kalau ada kenyataan dengan golongan minoriti di suku lain, kaum lain itu mesti terus menghina saja, tidak boleh, saudara. Dan tidak pernah menjadi asas dalam ajaran agama kita. Mau angkat martabat orang Melayu ini dengan kekuatan kita, dengan kesungguhan kita, kerja kita, amal kita, ikhlas kita, kepribadian kita atau syahsiah kita. Bukan untuk meremehkan orang lain. Bila kita beri kuasa, kita sakau. Bila beri kuasa, kita malas. Bila kita jadi ketua di mana jabatan, kita remeh. Tapi kita sibuk pasal kelemahan orang lain. Mana mungkin satu kejayaan dicapai kalau kita tidak bina kekuatan kita sendiri. Jadi, saya lihat beberapa isu yang terus dibangkit. Tapi saya bukan Syekh Naim dan Syekh ramai sini. Tapi yang saya faham dalam Islam, kekuatan dari segi sejarah Kepulauan Melayu ini unik kerana sejarah ini membuktikan kehadiran dan proses pengislaman yang luar biasa. Ya. Tidak ada sejarah peperangan besar. Tidak ada kisah permusuhan kaum dan agama bila Islam itu bertapak di semenanjung. Ibn Battuta dalam sang pengembara yang terkenal, termasyhur, ya, dia menulis semasa dia datang, dia angkat menjadi Syekhul Islam, sekarang kita kata mufti Perla. Ya. Kemudian dia lihat bahwa proses pengislaman itu hikmahnya, kebijaksanaannya. Apa dia hikmahnya? Dia tengok wanita-wanita Melayu masa itu pakai kain, tidak berbaju. Ini mana? KSN kata peluang percuma. Jadi, tetapi dia tidak mulakan dengan isu itu. Dia kata Islam menuntut kita solat. Bila solat ini kaedah pakaiannya. Jadi lepas solat dibuka lagi. Baik. Itu berlarutan seketika sehingga salah seorang wanita itu tanya, mengapa salat mesti pakai lain di luar pakai lain? Baru dia ceritakan tentang aurat. Ini disebutkan proses. Saya masih ingat seorang sarjana Islam Sudan, tersalah, Ja'far Sheikh Idris. Dia menulis tentang proses of Islamization. Dan di antara ayat yang dikupas itu ialah wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Bahasa aku tu silap sikit mampus saya kena amun. Baik. Maknanya ini tentang proses, dia kata. It's a process of islah dari diri ke arah kebaikan. It's a process. Jadi kebijaksanaan sang alim itu yang punya hikmah ialah terus tidak menghukum. Apakah dia tolak ansur? Macam mana tunjuk aurat itu dikompromi? Dia tidak kompromi, tapi dia fikir kesan dia. Kalau kita baca umpamanya sejarah pengislaman rantau yang apa disebut, dihebohkan di Babat Tanah Jawi, kitab sejarah Jawa yang lebih arif oleh Datuk Seri Zahid, dia Jawa Totok ni, dia tulis tentang kisah The Nine Saints of Java, ya. Sunan Derajat, Sunan Kalisosok, apa lagi? Sunan apa? Kayu Johor, dia faham. Dia hafal. Dia baik. Salah satu saya ingat lagi, bila mereka pergi ke Gresik, ya. Sekarang ini ada pesantren Lamongan. Kemudian wali Songo ini lihat ada apa dipanggil macam tugu Hindu, bukan tokong dia bukan, tapi tugu Hindu tu dengan tulis Sanskrit. Jadi kata kiai itu, ketua padri Hindu tu kata, tak apalah kalau raja kami dan rakyat kami mau terima Islam, janganlah, kami tidak akan bantah, itu keputusan mereka. Tapi minta satu hal, tugu kami ini kekalkanlah sebagai tanda nenek moyang kami dan hormati apa yang pernah diamalkan dulu. Itu Wali Songo dan para alim pada masa itu kompromi untuk matlamatnya, untuk menarik orang kepada Islam dan menjamin perdamaian. Sejarah wayang kulit. Wayang kulit itu di Jawa menjadi wahana hiburan. Itu dikekalkan, padahal wayang kulit itu sumbernya itu dari Ramayana Mahabharata. Yang bicara soal Rama dan Lord Rama dan Vishnu dan pelbagai kisah. Apa yang dia lakukan ialah kekalkan wayang kulit, tetapi akhirnya kemuncaknya itu kuasa Allah. Itu kebijaksanaan seorang alim dalam menyampaikan, menyantuni rakyat. Bedakan kita sekarang. Tak ada langsung nak tunjuk kesederhanaan, kesabaran. Nak tunjuk kehebat kita, kekuatan kita, hak kita. Tetapi dakwahnya apa? Dakwah ini usaha menarik minat. Kita bicara pasal perang Sabil. Siapa yang sering baca kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahu bahawa perang Sabil itu bukan semuanya dalam langkah peringkat akhir, dalam seluruh kekuatan Islam di bawah Salahuddin Al-Ayyubi melawan pada peringkat perang Sabil ketiga, tak salah saya, dengan King Richard the Lion-Hearted yang dapat mengumpul seluruh kekuatan Kristian Eropah. Tapi tidak simplistik begitu kalau kita mendalami. Kerana Salahuddin Al-Ayyubi itu 10 tahun pertama tidak isytiharkan perang. Dia bina kekuatan dalaman. Kekuatan membina, memakmurkan masjid. Ilmu, ketenteraan, seluruh kekuatan yang boleh membina dari segi pendidikan dan sains dan sebagainya. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian berdamping, ada bersahabat semua dengan negara jiran, termasuk Christian principalities di bawah Kristian yang tidak bermusuh dengan dia. Terus baik. Sebelum berlakunya Sabil atau Crusades
dengan kekuatan dan akhirnya berjaya menawan Baitul Maqdis. Tapi kita bila bicara dalam pidato, kita bicara tentang peringkat akhirnya. Kita tidak tahu tentang persiapan awalnya. King Richard the Lion-Hearted itu dengan pandangan mereka, bila sampai ke Constantinople, dalam salah satu daripada Crusaders, itu yang dibantai, dibunuh ramai itu Orthodox Christians. Itu maknanya konflik dalaman. Baru dia teruskan serangan ke arah Baitul Maqdis. Dan bila Raja Richard berhati singa itu, disebut the Lion-Hearted, kerana keberanian dan kepintaran dia, itu jatuh gering tatkala peperangan sengit berlaku di antara kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard the Lion-Hearted. Salahuddin dengar kisah itu dan kata dia, ini memerlukan rawatan dan tahap perubatan Islam itu jauh lebih canggih, lebih baik. Maka diutuskan, kalau tak salah saya nak katanya, pakar perubatan atau Maimonides, mungkin silap. Pakar perubatan yang jaga Salahuddin dikirim untuk berobat King Richard. Perang-perang, tapi di uzur, tanggungjawab saya perbaiki. Itu hal-hal yang juga harus disampaikan. Bukan untuk melemahkan semangat dan roh jihad kita, tetapi memberikan kefahaman kepada kita tentang kehebatan, ketinggian, kemurnian al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu. Itu saya sana. Baik. Jadi yang saya sampaikan dalam singkat ini, tazkirah hari Isnin ini, ialah mengajak saudara, dalamilah sedikit. Jangan dengar orang yang tabur benci, tanya satu soalan, jawab terus hukum orang. Tak betul. Tengok kekuatan masing-masing dan cari kaedah. Ya. Ya, kata Shakespeare memang berat. Ya. Siapa yang holds the crown? Ya. Heavy is apa? Azalina? Yang hold the crown. Shakespeare, ya. Ya, maknanya berat tanggungan orang yang bukan betul. Macam Zaleha dengan kita duk cuba selesaikan masalah aku, tak mudah betul. Jekyll kena beli, Hindu ni bagi free. Ya, jadi so it's not as simple. Matlamatnya apa? Kita nak dirikan masjid, no compromise, dirikan masjid. Itu bagi saya matlamat terbesar. Keduanya, jalan dengan damai dan aman dan tunjukkan kekuatan Islam, beri hormat kepada orang lain. Kerana negara ini negara pelbagai kaum, pelbagai agama. Islam agama persekutuan, ya. Kekuatan Islam tidak dipertikai. Dan saya tidak tolak ansur. Ramai kawan-kawan yang nasihat saya, tangguhkanlah. Jangan panggil Masjid Madani, nanti timbul marah, nanti undi tak dapat. Itu boleh sebut undi tak dapat, itu bimbang juga. Tetapi keputusan kita ya, mestilah berdasarkan prinsip-prinsip. Jadi saya harap rakan-rakan penjawat awam yang dengar pada pagi ini, bacalah, teliti, jangan pertikai. InsyaAllah saya hanya beritahu begini dengan rakan-rakan, ya, kita akan cuba lakukan sebaiknya dan tidak akan khianati amanah ini. Bagi saya, setelah harungi liku-liku hidup yang pancaroba dan simpang siur yang getir, saya ada tekad yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang sebaiknya untuk mengangkat, mengembalikan maruah negara ini sebagai negara yang hebat dan cemerlang. Itu memang kedegilan saya. Dan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri dan rakan-rakan pejabat awam yang bersama mengarungi ini. Bukan saja kita mampu,
kita mesti lakukan. Ini tunjuk negara yang dipimpin oleh orang Islam, tapi ada kebijaksanaan, ada kepintaran, ada keinginan untuk mengangkat martabat rakyat dan negaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.